Dan umat zaman ini melaknati terhadap mereka yang terdahulu. Sebab tu hati-hatilah. Sebab apa yang berlaku kepada para sahabat, hati-hati. Tabi'in, hati-hati. Ulama-ulama mazhab yang keluar fatwa ijtihad, jangan kata apa-apa. Kita sangka baik sudah. Seterusnya yang ke-11, meminum arak. Meminum syurbul khamri, minum arak. Ada tak dalam masyarakat? Ada lah Ustaz, tapi dah kita masyarakat majmuk. Betul lah arak tu haram bagi kita, tapi mereka nak minum. Baik, tak apalah yang tu. Tapi apabila dah kita sebut tak sah masyarakat majmuk, kena ada adab. Adab. Adakah boleh di sana sini? Macam-macam kata kami tak apa, hampa yang tak boleh. Tak apalah, hampa kata hampa boleh. Tapi kat mana hampa nak minum? Jangan. Jadi kalau kata rokok sekali pun dia ada tempat-tempat tertentu yang kita tak boleh nak isap. Arak tiba-tiba boleh sewenang-wenang. Kat mana-mana saja ikut suka mereka. Tak boleh. Jadi kalau berlaku, wajib pemerintah benteras. Wajib. Kalau biar buat tak tahu, tak apa. Ni, dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini, termasuk daripada jenis 15 yang menghalalkan balak. Tapi tuan-tuan, bab arak ni, musuh-musuh Islam ni, Allahu Akbar. Dia masuk bahan-bahan yang bersumberkan arak dalam makanan. Dalam makanan sama ada coklat. Mereka tak mahu kat ingredient, dia tulis bahasa Inggeris. Atau istilah-istilah tertentu, kita tak tahu. Tak tahu, tengok coklat. Ambil, beli, makan. Padahal kandungan dia. Tu dia, lama dah saya duk makan coklat ni. Yang ni lah kami satu keluarga duk makan es krim ni. Es krim, coklat. Tambah-tambah orang-orang yang tertentu. Yang kita orang kampung ni tak lah. Selalu makan ataupun singgah dekat hotel-hotel yang ternama. 4, 5, 6, 7, 8 bintang apa semua tu. Biasanya mereka habang ramuan dekat makanan tu campur dengan arak. Jadi kalau begitu macam mana Ustaz? Payah. Terkait dengan masalah cukup payah. Dan kita kena ingat bahawasanya arak ini adalah minuman yang terbaik dalam syurga. Tapi barang siapa yang dah rasa dah perkena dah arak dunia, minta maaf. Dia tak akan rasa nikmat arak dalam syurga. Tapi arak dalam syurga bukan buatan macam kita buat di sini. Nama dia Ar-Rahiqul Makhtum. Arak dalam syurga nama dia Ar-Rahiqul Makhtum. Sehingga ada satu kitab sirah buah nama tu. Dan dinobatkan sebagai kitab sirah yang terbaik oleh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama India. Dia buat sirah, dia buah nama tu. Orang pun jadi heran. Biasa-biasa kalau kitab sirah ni sirah Nabawiyah, sirah Rasulullah. Ada perkataan sirah tu, tapi tak ada perkataan sirah, tapi kitab sirah. Dia buat nama arak, Ar-Rahiqul Makhtum. Bila orang perinci tengok daripada kulit ke kulit, Masya Allah. Dia punya sumber-sumber dia yang dia petik daripada kitab-kitab tu, gabung-gabung tak dalam kitab dia ni. Terbaik susunan, akhirnya kategori nombor 1, pemilihan sirah yang terbaik. Baik. Jadi yang kita cara tak sedar ni tiba-tiba dah masuk, dah tak tahu berapa banyak arak dalam perut kita. Ya Allah, astaghfirullah, sakat tu yang boleh pun. Kita hamba yang lemah. Yang ke-12,
memakai segala perhiasan sutera. Tak boleh, melainkan kalau orang lelaki tu sakit, doktor kata kalau tak pakai sutera, hang tak pakai apa. Pasal hang ada satu penyakit kulit yang tak pernah aku jumpa pun. Oh, dia sampai macam tu, doktor pun heran. Sakit kulit apa jenis hang ni? Apa pakaian pun tak boleh. Melainkan kain sutera saja yang boleh kena kat kulit hang. Lain tak boleh. Kalau macam tu, kat dia boleh. Orang perempuan silakan. Itu pakaian orang perempuan. Sutera memang itu pakaian orang perempuan. Ini cerita bab orang lelaki. Ustaz saja dia perbuh kata sutera, padahal bukan sutera Ustaz. Itu tak apa. Nampak macam sutera. Orang dok kata tu sutera, padahal bukan sutera. Boleh ke? Boleh. Yang tak boleh, yang betul-betul ori punya. Orang lelaki tak boleh. Tapi Ustaz, mereka ni orang senang. Orang senang ke, kaya raya ke, millionaire ke apa ke? Agama kata tak boleh. Tak boleh. Berani lawan Allah sila. Benda tu tak boleh. Kan? Tapi ada tak? Itu soalan kita pula. Ada ke tak ada orang pakai ni? Ada Ustaz ni. Mereka kata, apa kata ada Ustaz? Kalau macam tu campur, dah jadi berapa dah? Yang ke-13. Apabila kaum itu mengambil penyanyi-penyanyi perempuan. Sekali kita bagi habis. Ambil penyanyi-penyanyi perempuan. Hukum menyanyi. Sehingga khayal, sehingga naik berahi nafsu syahwat, maka dah tak boleh dah. Itu maksud dia, maka tak boleh. Dengan pendedahan aurat, dengan leka, dengan doktor kata kalau dah macam tu konsert dengan tak ada kursi berdiri sembung ayak pula, boleh bayang lah. Macam mana tu Ustaz? Tak lenguh ke mereka? Tak ada lenguh. Kata nak mula pukul 7 tu, pukul 3 petang pergi dah. Punya nak seronok. Sehari tu yang dah atas pentas tu, topi dia buang, sambut. Baju, lempak, sambut. Lari apa pun tak pakai. Kalau macam tu, apa hukum dia? So, dok tanyalah bab hukum tu, jelas dah. Haram. Yang ke-14, bermain-main segala alat muzik seperti rebab, kecapi, biola, serunai dan sebagainya. Alat-alat muzik. Tapi oleh kerana hadis ini adalah hadis yang lemah, bab muzik ini ada perbahasan yang lebih luas. Saya kira kalau lalai, baru hukum alat muzik itu haram. Lalai tak? Tak lalai. Betul. Orang lain kalau nak lalai silakan. Saya tak lalai. Saya kalau saya bawa kereta sambil dengar muzik, memang saya tak mengantuk. Tapi kalau saya dengar berita mengantuk. Lepas tu lagi dia melelong, nyari-nyari nak kena lori balak. Lepas pada tu saya buka-buka lagu-lagu tu cerah sampai Kelantan. Dia pergi Kelantan. Tu contoh kan. Jadi muzik yang dia dengar tadi haram tak? Tak haram. Ulama kata. Dia kait dengan apa dia? Dia kait dengan lalai. Lalai. Tak lalai silakan. Sebab apa? Sebab hadis-hadis yang mengatakan bahawasanya alat-alat muzik sekian didapati lemah dan ada yang palsu. Ni ada hukum dia yang tertentu bab muzik ni. Kemudian yang terakhir, dan umat zaman ini melaknati terhadap mereka yang terdahulu. Sebab tu hati-hatilah. Bab apa yang berlaku kepada para sahabat, hati-hati. Tabi'in, hati-hati. Ulama-ulama mazhab yang keluar fatwa ijtihad, jangan kata apa-apa. Kita sangka baik sudah. Yang ni sampai hentam Imam Ghazali. Imam Ghazali ni patutnya kita hukum dengan hukuman yang keras. Kitab-kitab dia kita himpun, kita bakar. Ada yang satu pernah saya dengar ceramah dia. Dia kata apa dah? Dia kata kalau siapa ada orang main kat saya nak himpun sekali saya pergi buang dekat Lok Pulau Pinang.
Himpun semua. Pasal apa? Pasal kitab Imam Ghazali minta berguna sebab banyak hadis palsu. Kita kena hormat ulama-ulama yang hebat. Tapi ustaz, tak apa, kita tahu dia tu bukan rasul, dia bukan malaikat, dia ada salah dia. Dan jasa dia banyak. Jadi mai kat kita ambil contoh Al-Hafiz Al-Iraqi. Adakah dia kutuk Imam Ghazali? Sebab apa? Sebab kitab Ihya Ulumuddin dia buat tapisan. Dia kata hadis ini lemah, hadis ini palsu, hadis ini sahih. Buat macam tu, senang generasi bawah tu bila baca balik, baru dia tahu, yang ni sahih, yang ni tidak sahih. Cakap tu. Mai kat kita, apa lagi? Kapiak murtad apa semua. Jangan macam tu. Kan? Baik, itu kita buat contoh sikit, yang lain kita faham sendiri. Maka pada ketika itu, tunggulah kedatangan balak. Bila semua tu ada 15 perkara tu, bila ada saja, tunggu angin ahmar. Angin merah, angin ahmar. Kalau angin ahmar tu, biasa kita tahu apa dia. Dan banyak berlaku pada akhir zaman. Rihan hamra, angin ahmar. Atau ditenggelamkan dalam bumi, atau macam-macam lah cara Allah Ta'ala nak hukum ni, diubah kepada rupa yang buruk. Seperti rupa anjing, babi dan sebagainya. Dan ini pun ada berlaku. Allah Ta'ala tak tunjuk. Dulu-dulu saudara kata lah, memang berlaku. Umat Nabi Muhammad ni ada tak contoh? Memang ada contoh dia. Tapi tak banyak. Ada contoh dia. Kan? Tiba-tiba saja bila main nak tengok muka ni bukan cerita tanah kubur, ni betul-betul berlaku. Kan? Ya Allah, tak ada rupa manusia dah. Babi sekok. Kan? Berlaku ni. Bukan saya ambil daripada cerita tanah kubur ni. Kan? Lepas tu simpan. Bila simpan, kan? Tutup-tutup, last kali nak jadi cerita tu, kan? Depa perbetul papan yang tutup jenazah duk bawah papan tak atas dia tu, kan? Depa angkat sikit macam mana tak tahu, kan? Sama ada depa terlupa nak buka kain yang ikat atas kepala tu, tarik balik papan tu, buka kepala dah bertukar jadi kepala kerbau. Pun ada berlaku. Tapi tak banyak Allah Ta'ala tunjuk macam tu. Kan? Sekali tunjuk, yang lain jadikan pengajaran. Pasal apa jadi macam tu? Jadi adakah ini termasuk daripada apa yang kita baca hadis ni tadi tu? Kan? Kalau ada 15 tu, ini akan berlaku. Salah satu. Kalau tak ini, yang ni. Tak ni, ini. Begitu. Jadi kita ambil sedikit kesimpulan kat situ. Hati-hatilah kita. Waspada. Atasi 15 perkara ni, jangan ada kat kita langsung, masyarakat kita, dan kita nasihatlah sebagai satu nasihat yang membina, jangan kecam-ngecam. Bukan senang kalau hati dah kerah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati-hati yang berkenaan dan boleh terima nasihat dan teguran. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, setakat itu sahaja. Nanti tersambung fasal yang ke-7. Berkaitan dengan cemburu. Wallahu Ta'ala a'lam. Baiklah, setakat itu sahaja. Yang benar daripada Allah Ta'ala, silakan saya kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.